Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Siapa pula? Al-Faris. Waalaikumsalam. Siapa malam buta? Assalamualaikum. Pak Uda. Apa khabar? Sihat. Sihat. Duduk Apa lah. buat? Main game lah. Main game apa? Main game app. App. Main tembak-tembak oh. Dapat duit? Tak dapat duit lah. Dapat nembak orang. Nembak orang? Kalau terus lah, kena tembak. Nanti ajar Pak Uda main ni. Minat? Minat tidak. Ngilang-ngilang suntuk. Apa ajak datang malam-malam? Udah nak cakap sikit dengan ni kau. Tak usahkan sikit. Banyak pun dapat. Cakap. Boleh? Apa? Tapi dia kau jangan marah. Tak apa-apa Tak apa-apa. Apa dia tu? Udah nak bagi nasihat sikit pada dia kau ni. Mumpung dia kau masih muda kan. Kau mau dengar tak? Dengar? Apa tu? Kalau kau mau dengar tak apa Dia kau nak hidup senang tak? Tak. Macam mana caranya? Hidup senang, hidup tenang, mau tak kau? Mau. Jadi pengalaman Uda, kalau mau hidup senang ni, kita tak usah ngurus orang. Tak usah dengar cakap orang. Tak usah peduli apa kata orang. Dan kita tak boleh mengata orang. Ni kau catat. Cuba dia kau ulang ni. Tak usah dengar cakap orang. Tak usah peduli ambil kata orang. Dan tak usah mengata orang. InsyaAllah nanti kau akan tenang dan senang. Itu je pesan dia. Udah nak cakap itu aja ni. Kebetulan Pak Uda datang ni. Aku minta nasihat sikit dengan Pak Uda. Nasihat apa tu? Aku ada adik. Dia berjalan tak balik-balik. Lagi pagi, petang, makan tak balik. Tidur kadang rumah, kadang tidak. Asyik nak berjalan je ngitung betina. Kejap betina ini diangkut ni, kejap betina ini. Kejap betina sana, sini. Pening aku banyak betul. Tak berapa balik ke dah. Jarang-jarang balik rumah. Adik dia kau ni jantan betina? Jantan. Jantan ni? Ada dia di rumah? Tadi ada ni, sekarang tak ada tidak ada. Biar aku tengok dulu. Ada tidak. Cuba kau panggil kan. Nak Uda terpelengkan kepala dia tu. Inilah adik aku yang bingal yang aku cakap dengan Pak Uda tadi. Tak balik-balik. Ini adik kau tu? Ini ada adik aku yang aku cakap bingal tak balik tu. Nampak ni batuk demam lah.